cicah dengan kita ambil seketul lah daging ni. Bismillah. Masuk. Hai, lama cuti? Masuk cuti sikit. Raya ni biasalah dia demam, rendang, lemang tu ada lagi. Sangkut kat perut ke? Dia macam sakit urat lah. Sorry lah sahabat, masih cuti lama. Ni apa tu? Jom kita masak lah hari ni, start. Dah lah cutinya, dah panjang sangat dah cuti ni. Itulah. Hari ni maksud nak kongsikan resipi yang sesuai lah. Kalau kita sekarang masih bulan Syawal, yang ramai yang berpuasa 6 kan, ataupun sekarang ni dah start banyak jamuan air raya dekat office, dekat sekolah. Jadi menu ni sesuai lah untuk kita hidangkan untuk puasa 6 nanti. Siapa yang berpuasa 6 atau jamuan kan, nak tahu menu apa, menu ni rare sikit. Nak tahu apa dia, jom tonton video masa sampai habis. Okay, jom, let's go. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Bada lagi. Setelah berapa hari Mak Su tak bersiaran kan, jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi yang sesuai kita hidangkan. Sekarang masih dalam bulan Syawal. Okey, ramai yang buat puasa 6 kan. Jadi hari ni menu ni sesuai lah untuk kita sambut raya puasa 6. Nak buat menu open house boleh, jamuan air raya kat pejabat-pejabat dekat sekolah-sekolah pun boleh. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi rendang sate. Mak Sila style. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Untuk menu rendang sate ni mudah je. Okey, tak payah nak kresik apa bagai. Okey, ni untuk bahan kisar dia masih ada bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, serbuk kunyit, jitam manis, jitam putih, ketumbar, serai, cili kering sikit. Lepas tu ni semua kita kena kisar halus. Okey, untuk bahan seterusnya maksud ada 1 kilo daging. Maksud ada 200 ml santan pekat. Lepas tu ni untuk bahan perasa dia maksud ada gula merah, gula putih, dan ada secukup rasa garam, cube pati lembu dan asam keping. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey, first kali kita ambil bahan yang dikisar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita letak dekat daging ni dan kita gaus sebati. Siapa yang tak pernah cuba rendang sate ni wajib cuba. Memang sedap. Boleh makan dengan lemang, nasi impit, ketupat, makan dengan nasi putih pun boleh. Okey, bahan-bahan kisar ni kita perap bersama daging ni. Kalau lagi lama lagi baguslah. Kau dapat semalaman kan. Tapi sebab maksud masak outdoor ni sekurangnya dalam setengah jam ke 1 jam dah okey dah. Okey, kita perap dulu daging ni. Sebelum Mak Su terlupa, jangan perap lagi sahabat. Pastikan kita letak segala perasa dulu. Okey, dan nama sate dia perlu manis dan gula dia lebih sikit lah. Okey, letak gula, segala perasa-perasa ni lah. Garam, cukup rasa ni semua. Okey, kita gaus sebati. Okey, sahabat boleh rasa lah. Bagi dia cukup rasa macam kita nak buat sate tu. Macam mana rasa dia? Perlu ada manis sikit kan? Manis masin kena ada secukup rasa lah. Kalau kurang manis, tambah lagi gula tu. Sebab dia perlu manis sikit. Okey, kita gaus sebati. Dan kita perap lah. Kita perap sekurang-kurangnya 30 minit ke 1 jam. Lagi lama, lagi bagus. Okey sahabat, ni masa dah perap daging ni selama dalam 40 minit macam tu, dekat sejam. Jadi step seterusnya kita kena panaskan minyak dan kita goreng ataupun kita masak lah. Kita tumis lah kita punya bahan yang perap tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tunggu daging ni sehingga dia kecut, mengeluarkan air dulu. Lepas tu baru kita boleh masuk bahan-bahan yang seterusnya. Ni rendang yang paling senang lah. Paling senang nak buat. Okey. Tak rumit pun. Okey, kita tunggulah sehingga air daging ni keluar. Bila daging ni dah mengeluarkan air macam ni, dia dah kecut macam ni. Okey, maksud nak masukkan asam keping sekali dengan santan. Bismillah. Okey, ni dia punya menu ni lebih kurang sate goreng. Tapi sate goreng dia tak menggunakan santan. Ni sebab dia rendang, jadi maksud letak santan. Okey, kita masak sehingga dia kering. Okey. Pastikan rasa dia semua kena cukup lah. Okey, masin, manis dia semualah. Ikut cita rasa masing-masing Kita masak sehingga dia kering macam rendang tu.
Bau dia memang padu sahabat. Memang wangi. Masya Allah. Okey sahabat, nampak ni? Maksud punya rendang sate ni dah kering dah. Nampak tu maksudnya apa? Maksud dia dah masak. Tapi kalau sahabat nak bagi kering lagi pun boleh. Tapi sebab maksud nak cicah rendang ni dengan nasi impit, dengan lemang. Jadi maksud nak dia ada berkuah sikit. Kalau macam ni dia kira dah okey lah ni. Nampak tu sahabat. Dia menyerap elok, sebati elok daging dengan dia punya bahan kisar tu. Memang padu. Sahabat nampak ni. Dia dah sebati elok dah. Okey, minyak ni kalau boleh yang lebih ni sahabat jangan ambil lah. Nanti tak hidang kita buang Okey, lepas tu sahabat pastikanlah dia secukup rasa. Ada manis masin dia. Sebab kalau sate ni dia ada manis-manis sikit. Tapi boleh eja ikut cita rasa sahabat. Nampak ni? Jadi Alhamdulillah, rendang sate Mak Ilas dah sedia untuk dihidangkan. Okey sahabat, jom masa nak hidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, dia punya bau tu memang wangi. Nampak macam rendang tak sahabat? Tapi bahan dia tak sama macam rendang. Dia bahan dia sama macam sate, tapi kita boleh buat jadikan dia macam rendang. Memang padu rasa dia. Alhamdulillah siap. Okey sahabat, jom Maksud nak rasa. First kali Maksud nak ambil lah. Hari ni Maksud makan rendang sate Maksud ni bersama dengan nasi impit. Okey, first kali kita letak lah kita punya nasi impit ni. Bau dia memang menggugat selera. Okey, lepas tu Maksud nak ambil lah kita punya rendang sate ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sebiji macam rendang kan? Tapi bukan. Masya Allah. Okey, jom kita rasa. Okey, soapan pertama. Okey, Maksud ambil ni nasi impit ni. Kita cicah dengan kita punya rendang sate ni. Panas lagi sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sama macam sate yang terbeli dekat kedai tu. Cuma tak ada cucuk dengan lidi je. Memang padu rasa dia. Cuma dia ada, bezanya dia ada pedas-pedas lah. Sebab Maksud dia tak cili kering kan. Kalau sate biasa dia tak ada letak cili kering. Sahabat boleh cuba. Siapa yang raya puasa 6 tu, wajib cuba. Cukup rasa dia, naik aroma serai dia, halia lengkuas, manis, pedas, masin dia, secukup rasa. Okey sahabat jangan lupa cuba resipi Maksud kongsi ni. Rasa dia sahabat, ada rasa aroma serai yang membuatkan dia wangi. Lepas tu kita letak jintan manis, jintan putih tu lagi lah. Dia bangkitkan lagi aroma rendang sate ni. Dia senang cakap rasa sebiji macam sate. Cuma tak cucuk dengan lidi je. Kita cicah pula dengan lemang. Cuma beza kita cicah dengan lemang, dengan ketupat. Makan dengan nasi pun sesuai rendang sate ni. Memang sedap. Okey sahabat, suapan terakhir. Daging yang cukup lembut. Memang sedap. Okey, suapan terakhir. Bismillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Maksud ni sampai habis. Yang mana tonton video Maksud ni jangan lupa sikit ikhlas. Asyik silap, jangan sikit ikhlas sebagai tanda siapa masuk. Okey, yang paling penting jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila Badrun. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Maksud sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.